Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share sikit tentang salah satu hari istimewa dalam Islam, iaitu Hari Arafah. Hari Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah, iaitu sehari sebelum Hari Raya Aidiladha. Pada hari ini, jutaan jemaah haji akan berkumpul di Padang Arafah untuk melakukan wukuf, iaitu kemuncak ibadah haji. Tapi bagi kita yang tidak melakukan haji, jangan rasa kita terlepas peluang, sebab ada satu amalan yang sangat besar ganjarannya, iaitu puasa sunat Hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda bahawa puasa pada Hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan, satu hari berpuasa tapi ganjarannya 2 tahun pengampunan. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Allah bagikan doa yang sangat mudah tapi ganjarannya luar biasa. Puasa Hari Arafah juga mengajarkan kita tentang keinsafan. Dia jadi ruang untuk kita berhenti sekejap dari kesibukan dunia, muhasabah diri dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Selain berpuasa, kita juga digalakkan untuk banyakkan doa, zikir dan istighfar. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kadang-kadang kita tunggu nak berubah esok, minggu depan ataupun tahun depan. Tapi mungkin perubahan itu boleh bermula hari ini, iaitu pada Hari Arafah. Akhir kata, kami dari Universiti Sultan Azlan Shah khususnya Kelab HANU ini menyuruh seluruh umat Islam untuk berpuasa Hari Arafah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk berpuasa dan meraih keberkatan Hari Arafah, insya-Allah.